Puan Nurul Hidayah binti Harun telah dilahirkan pada tanggal 22 Ogos 1989 di Kampar, Perak. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Kampar pada tahun 2001 dan meneruskan pelajaran di peringkat menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kampar pada tahun 2002 hingga 2004 dan Sekolah Menengah Teknik Kuala Kangsar pada tahun 2005 hingga 2006. Beliau telah melanjutkan pelajaran dalam bidang diploma ukur bangunan di Universiti Teknologi Mara UiTM Seri Iskandar Perak pada tahun 2007 hingga 2009. Seterusnya beliau menyambung pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang ukur bangunan pada tahun 2010 hingga 2012 di Universiti Teknologi Mara UiTM Seri Iskandar Perak. Beliau telah memulakan kerjaya di Majlis Perbandaran Kuala Kangsar pada 15 Mei 2013 sebagai pegawai takbir grade N41. Beliau juga merupakan seorang yang aktif dalam bidang sukan dan kumpulan inovasi, di mana beliau merupakan pemain bola jaring MPKK di Sukan Kerajaan Tempatan Negeri Perak pada tahun 2013 dan tahun 2015 sebelum dilantik sebagai pengurus pasukan bola jaring MPKK di Sukan Kerajaan Tempatan pada tahun 2017 dan 2019. Beliau merupakan ahli kumpulan Sahabat Inovasi MPKK Beyond sempena Anugerah Inovasi PBT tahun 2014. Beliau juga pernah menyertai Konvensyen Kumpulan Inovasi dan Kreatif KIK Perkhidmatan Awam ke-27 peringkat Negeri Perak tahun 2014. Beliau juga merupakan ahli kumpulan Full Throttle MPKK bagi Konvensyen Kumpulan Inovasi dan Kreatif KIK Perkhidmatan Awam ke-29 peringkat Negeri Perak tahun 2016. Pada tahun 2017, beliau mewakili MPKK dalam menyertai Anugerah Inovasi Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Perak dengan projek kumpulan bertajuk 2T Maps, aplikasi menara telekomunikasi atas talian. Beliau juga telah dilantik sebagai penolong pegawai pengurus undi awal dan undi pos bagi pilihan raya umum ke-14 dan ke-15 bagi Parlimen P067 Kuala Kangsar. Beliau juga merupakan Ketua Penyelaras MSISO 9001-2015 dari Julai 2016 hingga tahun 2023, di mana MPKK telah memperolehi pensijilan MSISO 9001-2015 buat pertama kalinya pada tahun 2017. Beliau pernah memegang jawatan Setiausaha Kelab Sukan dan Kebajikan MPKK bermula tahun 2013 hingga 2020. Sebelum dilantik sebagai pengerusi Kelab Sukan dan Kebajikan MPKK bermula tahun 2021 sehingga kini. Puan Nurul Hidayah binti Harun, penerima anugerah perdana Majlis Perbandaran Kuala Kangsar tahun 2023.